Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aina Nur Nadira binti Murad. Nombor metrik 19 DAT 23F1035. Hari ini saya akan berkongsikan tentang Masjid Seri Sendayan. Kalau kita sebut saja tentang masjid cantik dan unik di Malaysia, kita mesti akan terfikir tentang Masjid Seri Sendayan, Seremban, Negeri Sembilan. Kerana orang ramai panggil masjid ini seperti Taj Mahal kerana seni ukirannya yang mewah dan menakjubkan. Saya pertama kalinya menjejak kaki di sini, terpegum melihat keindahan Masjid Seri Sendayan ini kerana seni binanya yang menakjubkan dan suasananya yang menyenangkan. Keunikan seni bina Masjid Seri Sendayan ini mempunyai gabungan seni bina Islam di beberapa negara seperti Turki dan Maghribi. Dan kalau kita nampak di bahagian luar, kita ada kubah yang besar dan menaranya yang tinggi yang membuatkan Masjid Seri Sendayan ini menampakkan lebih megah. Kalau kita masuk di bahagian dalam Masjid Seri Sendayan pula, di bahagian dinding kita terdapat ukiran ayat suci Al-Quran, dan di bahagian atas pula kita terdapat lampu gantung kristal yang mewah, dan di bahagian bawah kita terdapat lantai mama yang selesa dan sejuk bila berjalan. Masjid ini boleh memuatkan 5,000 jemaah dalam satu masa. Masjid ini juga mempunyai 2 tingkat. Di bahagian bawah untuk jemaah lelaki dan di bahagian atas pula untuk jemaah perempuan. Selain tempat solat, di sini juga ada dewan serbaguna, bilik kuliah dan tempat letak kereta yang luas. Ramai pelancong datang ke sini untuk mengambil gambar sebagai kenangan, semata-mata untuk melihat sendiri keindahan seni bina Islam yang ada di Masjid Seri Sendayan ini. Pendek kata, Masjid Seri Sendayan ini bukan sekadar masjid yang biasa. Ia ialah simbol keindahan seni bina Islam dan juga masjid yang tercantik di Malaysia. Saya sarankan anda semua yang belum pernah datang untuk datang ke sini untuk melihat sendiri keindahan seni bina Islam. Okey, itu saja perkongsian saya. Terima kasih.